Maksud dia, kalau kau orang melaksanakan nahi mungkar, jangan kau kisah dengan orang yang tak suka kau kalau kau nahi mungkar. Nescaya akan Allah hantar orang juga untuk muliakan kau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal zakirin wa ja'alna minal muta'allimin wa ja'alna minal 'arifin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min 'ibadika salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa habibika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa jazihi ma huwa ahlu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa habibika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa jazihi ma huwa ahlu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa habibika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa jazihi ma huwa ahlu. Pertama sekali yang berbahagia Tuan Imam yang berusaha pengurusi masjid beserta dengan AJK, seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Rabbul Jalil di atas nikmat hidup yang Allah berikan pada kita. Maka kita tambah bakti dan taat kita kepada Allah, tanda kita bersyukur kepada Allah. Yang keduanya, marilah sama-sama kita memperbanyakkan istighfar. Yang ketiganya ialah sesiapa yang belum berniat iktikaf di dalam masjid, boleh berniat iktikaf. Dan yang keempatnya ialah kita bersyukur kerana malam ni kita dapat meneruskan pengajian kita, alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulakan pengajian kita, jadi ana nak memberi tahu tentang salah satu daripada tarikh besar yang ada di dalam Islam, iaitu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah tu akan kita hadapi pada minggu hadapan. Jadi anda nak cuma ingatkan tentang bulan Zulhijjah ni, kita ada hari yang besar. Hari yang besar sama seperti mana bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita ada yang kita bersungguh-sungguh sangat di dalam waktu bulan Ramadan tu. Kita 10 akhir di dalam bulan Ramadan. Tetapi bulan Zulhijjah yang besarnya ialah awal 1 hingga 10 Zulhijjah. Jadi oleh sebab tu ana nak bagi peringatan pada diri ana dan juga seluruh muslimin muslimat agar sama-sama mengambil perhatian yang sebesar-besarnya akan kehadiran 1 hingga 10 Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, as-sannatu tahun itu isna asyara syahra, 12 bulan. Dan wa minha, dan daripada 12 bulan itu, minha arba'atu hurum, ada bulan haram. Iaitu bulan haram, bulan Zulkaidah sekarang ni, Zulhijjah yang akan hadapi pada minggu hadapan, kemudian pada bulan Muharram, dan satu lagi ialah pada bulan Rejab. Jadi dah lepas dah Rejab, sekarang ni Zulkaidah, yang akan datang ni Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Jadi bila ia termasuk daripada bulan Muharram, maka bila dia adalah bulan-bulan haram, maka ia ada fadilat dan kelebihan yang tersendiri, kelebihan-kelebihan, dan termasuk daripada bulan-bulan yang besar di dalam bulan Islam ni lah. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashar. Demi fajar dan juga demi 10 malam. Para mufassirun menafsirkan 10 malam tersebut ialah 10 hari dan 10 malam di dalam bulan Zulhijjah. Sama seperti akhir bulan Ramadan.
Jadi oleh sebab tu dia adalah sangat-sangat besar. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Punyalah besarnya bulan Zulhijjah ni, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada meriwayatkan satu hadis daripada Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyamul ashar." Tiadalah hari yang lebih besar atau lebih disukai oleh Allah pada amal ibadah yang terdapat di dalam bulan tersebut, yakni 10 hari di dalam bulan Zulhijjah. 10 hari itu adalah hari yang Allah paling suka, yang mana amal ibadahnya adalah amal ibadah yang terbaik di sisi Allah, yang paling Allah sukai, paling Allah cintai orang yang beramal ibadah dalam tempoh 1 hingga 10 Zulhijjah. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, nak menyatakan, buat pembandingan, apakah amalan yang paling baik? Dan amalan yang paling baik tak ada lain pergi berjihad di jalan Allah, pergi berperang di jalan Allah. Maka para sahabat ni pun berkata, qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, adakah amalan 1 hingga 10 ni, amalan baik 1 hingga 10 ni melebihi daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, walal jihad fi sabilillah, termasuk melebihi daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya besar punya 1 hingga 10 Zulhijjah ni. Tapi Rasulullah bagi istisna. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, melainkan orang itu keluar berjihad dengan nyawanya dan juga hartanya dan syahid. Kalau syahid memang dia paling tinggi lah. Tapi kalau keluar jihad balik okey je, maka amalan pada 1 hingga 10 Zulhijjah, amalan tu lebih besar daripada keluar jihad tersebut. Jadi oleh sebab tu ada beberapa perkara yang kita mesti beri perhatian dalam tempoh 1 hingga 10 Zulhijjah tersebut. Yang pertama sekali ialah sesiapa yang berniat pada 1 Zulhijjah tu berniat untuk sembelih, maka dilarang dia itu untuk apa? Untuk potong rambutnya dan juga ketip kuku atau potong kuku dia. Tak boleh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu zibhun yazbahuhu fa iza ahilla hilal Zulhijjah fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudahhiya." Sesiapa yang ada niat untuk sembelih, dan apabila ahillah hilal, masuk bulan tersebut, dia nak sembelih, apabila masuk saja bulan Zulhijjah, 1 Zulhijjah, maka dia tidak boleh memotong rambutnya dan juga memotong kukunya sehingga dia selesai berkorban atau sembelih berkorban dia tu, barang dia tu, korban dia tu, barulah dia boleh potong rambut. Tadi saya beritahu juga masa kuliah duha tadi, ada ramai selepas daripada kuliah duha tu, ada makcik-makcik ramai datang. Dia kata, "Ustaz, macam mana ustaznya?" Dia kata, "Kalau kita ni 9 Zulhijjah tu nanti waktu wukuf, nanti Saudi dia dah wukuf dulu, kan? Dia dah wukuf dulu. Kita ni macam mana, kan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, fa iza ahillal hilal, apabila nampak anak bulan. Jadi bila kira anak bulan, Rasulullah bagi tahu kira anak bulan, bukannya ikut Saudi. Faham tak? Bukannya ikut Mekah. Rasulullah dah beritahu, dah jelas hadis tu. Fa iza ahillal hilal, apabila nampak anak bulan. Maka daripada situlah para ulama mengistinbat hukum bahawa kita punya 9 Zulhijjah tetap tengok anak bulan kita, bukan anak bulan yang ada di Saudi. Jadi oleh sebab tu
Kenapa kita punya lambat sikit? Sebab kita tengok anak bulan kita. Kalau kita tak masuk lagi, maka tak boleh. Takkan sama dengan Saudi. Kerana kita merujuk kepada hadis ini. Dia merujuk kepada anak bulan, bukan merujuk kepada tempat. Rasulullah tak ada satu hadis pun yang suruh rujuk tempat. Tapi Rasulullah ada hadisnya jelas. Ahillal hilal, apabila masuk anak bulan Zulhijjah. Jadi saya nak bagi faham, kan ada yang tak faham kata, mana boleh mesti ikut Saudi. Bukan, ulama tidak berijtihad begitu. Kena tengok kepada dalil dia. Boleh hadis tu diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih dia, dan hadis tu termasuk hadis yang sahih. Jadi yang pertama sekali ialah jangan kita potong satu hingga sampailah kita dah sembelih kita punya korban. Tapi bukannya 1 hingga 10. Korban kita boleh je kita buat pada hari tasyrik, pada 11, pada 12, pada 13. Katakanlah kita sembelih pada 13, maka oleh sebab itu sampai 13 lah tak boleh potong rambut dengan potong kuku. Walau bagaimanapun ada khilaf dalam memahami hadis ni. Alam mazhab yang lain, mereka memahami hadis ni tidak boleh potong rambutnya dan juga kukunya. Dia tu dia tak balik kepada orang yang nak potong tu, tapi tu dia memahami balik kepada binatang yang nak kena sembelih. Jadi jangan potong rambut binatang tu, jangan potong bulu dia, dan jangan potong kuku dia. Macam itulah. Tu yang pertama. Yang keduanya ialah kita disunatkan untuk berpuasa pada hari Arafah lah. Tapi boleh sahaja kita berpuasa 1 hingga 9. 1 hingga 9. Jangan puasa 10. Walaupun dekat situ tulis walayalin asyar, tapi jangan puasa 10. Sebab 10 hari raya, tuan-tuan. Jangan puasa 10, 1 hingga 9. Terutamanya kita yang tidak pergi Mekah, tidak menunaikan haji, tidak berwukuf, maka hendaklah kita berpuasa pada 9. Disunatkan untuk kita berpuasa pada 9 Zulhijjah. Saya semalam lah, hari Sabtu, kuliah subuh dekat JB, Taman Kobena tu. Setelah daripada tu saya beritahulah puasa 1 hingga 9. Ada seorang pakcik tu pun dia keluar, dia kata, "Ustaz, saya keliru lah," kata. Ada seorang ustaz tu beritahu puasa 1 hingga 10. Dia kata 10 tu hari raya, cik, haram puasa kan. Termasuk juga hari tasyrik 11, 12 dan 13 haram berpuasa. Tak ada orang berpuasa pada hari raya. Baik, seterusnya apa lagi yang kita kena buat? Pertama tadi ialah tak boleh potong. Yang kedua, tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku. Yang kedua, kita kena apa? Kita kena berpuasa. Kemudian kita boleh memperbanyakkan zikrullah sepanjang 1 hingga 9. Saya tak cerita khusus 9 dan juga hari raya haji. InsyaAllah pada minggu depan saya cuba ceritalah. Sebab saya ceritakan panjang pula masa dia. Jadi saya cuba ringkaskan supaya masuk 1 Zulhijjah tu apa je nak buat. Jadi masuk 1 Zulhijjah, maka siapa berniat untuk korban, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Yang kedua, masuk 1 Zulhijjah boleh berpuasa. Baik, seterusnya yang ketiga, banyakkan zikrullah. Banyakkan zikrullah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ni riwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ni adalah hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam a'zama indallahi wa la ahabbu ilaihi minal amali fihin min hazihil ayyamil ashar." Dan tiada hari yang lebih besar di sisi Allah, dan tiada yang aku lebih sukai daripada beramal di dalam bulan tersebut, yakni 1 hingga 10 Zulhijjah,
Maka Rasulullah kata apa? Fa'aksiru fihinna minal tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka oleh sebab itu perbanyakkanlah dengan zikrullah, menyebut la ilaha illallah, dan juga takbir dan juga tahmid, alhamdulillah ataupun Allahu akbar. Jadi oleh sebab tu masuk je satu puasa, masuk je satu terus amal ibadah sebanyak-banyaknya, sebab Allah Subhanahu wa taala menyukai orang beribadah pada waktu itu. Menyukai beribadah pada waktu itu. Baik, itu di antara yang kita boleh buat. Tak kisahlah ibadat dia apa pun saja ibadat, semua Allah suka pada waktu tu. Antara yang lain memperbanyakkan doa, antara yang lain merapatkan tali silaturahim, khususnya pada 9, 10 tu nanti kita akan cerita pada minggu depan. Tapi kalau 1, 3 ni pun cukuplah untuk kita beramal dengan sebanyak-banyaknya apabila masuk sahaja 1 Zulhijjah. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung balik pelajaran kita pada muka surat 64. Pada muka surat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bikum amin insyaallah. Dirawikan dari Abi Darda radhiyallahu an, dia berkata, supaya engkau perintah yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, atau Allah akan menjadikan atasmu penguasa zalim yang tidak membatasi yang kuat dan tidak membela yang lemah. Kamu berdoa tidak dipedulikan, minta tolong tidak ditolong, dan memohon ampun tidak diampuni. Dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Allah menyiksa penduduk kampung selama 18,000 tahun yang amal mereka seperti amal para nabi. Para sahabat bertanya, bagaimana boleh terjadi sedemikian? Nabi berkata, mereka tidak membenci Allah tetapi tidak mahu memerintahkan ma'ruf dan melarang yang mungkar. Ini kita telah pun syarahkan pada minggu lepas. Baik, kita sambung balik pelajaran kita. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an berkata, telah berkata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, adakah jihad selain memerangi kaum musyrikin? Ada tak jihad selain daripada perang orang musyrikin? Tu ditanya oleh Abu Dzar. Abu Dzar ni adalah salah seorang daripada orang yang sahabat yang awalin yang masuk Islam. Kalau menurut satu riwayat, Abu Dzar beritahu, aku orang keempat yang masuk Islam. Aku adalah orang keempat yang masuk Islam. Yang pertama Rasulullah, kedua Abu Bakar, yang ketiga Bilal, yang keempat aku. Kata Abu Dzar Al-Ghifari. Baik. Jadi kalau tengok betul-betul kan ada Sayyidina Ali dan sebagainya. Tapi kenapa tak masuk Sayyidina Ali? Sebab Sayyidina Ali masih kecil waktu itulah. Jadi dia kira orang dewasa yang masuk Islam. Dia kata dia adalah orang yang keempat. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ni, dia gambaran Sayyidina Abu Dzar ni, Rasulullah pernah bagi tahu Abu Dzar. Dia kata apa? Engkau nanti akan hidup seorang diri di padang pasir dan matimu pun seorang diri. Kau akan hidup seorang diri. Waktu tu Rasulullah masih hidup. Rasulullah dah bagi tahu dah dengan Abu Dzar, nanti engkau hidup seorang diri, yang kau mati pun seorang diri. Dan perkara tu betul berlaku. Kenapa? Sebab Sayyidina Abu Dzar ni, dia ni sangat jujur. Sangat jujur. Dia tak boleh tengok, dia terlalu obses. Bila dia bersama dengan Rasulullah SAW, maka dia terlalu obses dengan Rasulullah SAW. Setiap kata-kata Rasulullah SAW pasti dia akan buat. Dan Abu Dzar ni lah orang yang tak boleh tengok orang buat sesuatu yang menyalahi apa yang Rasulullah buat. Bukan menyalahi tau, maksud dia apa yang Rasulullah cakap atau Rasulullah buat atau tak sama macam Rasulullah, maka dia obses, dia akan tegur orang tu.
Abu Zar ni. Oleh sebab tu Rasulullah beritahu apa? Kau nanti akan hidup seorang diri. Sebab apa? Sebab dia terus terang, terlalu berterus terang. Kita pun tak suka kalau orang berterus terang kan. Dia terlalu berterus terang. Kalau tengok orang buat salah aja, dia akan terus direct cakap. Maka Rasulullah kata, nanti engkau akan hidup seorang diri di tengah padang pasir dan mati pun seorang diri. Betul? Jadi Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari ni, dia pernah dihantar oleh Sayyidina Uthman bin Affan pada zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan. Dia hantar untuk pergi berperang ikut Muawiyah. Jadi sampai ke Syam. Jadi Sayyidina Muawiyah pada waktu tu Syam dah jatuh dah. Syam dah jatuh ke tangan orang Islam pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Dan Sayyidina Uthman bin Affan, dia lantik Sayyidina Muawiyah untuk jadi gubernur dekat situ. Jadi pada waktu yang sama, Abu Zar Ghifari ni ikut dan berada di Syam. Jadi Sayyidina Muawiyah ni banyak buat benda yang agak bercanggah dengan apa yang berlaku di Mekah. Maka oleh sebab tu, dia sentiasa menegur, sentiasa tegur, sampai akhirnya Sayyidina Muawiyah ni rasa muak dengan teguran-teguran Sayyidina Abu Zar Ghifari. Maka Sayyidina Muawiyah pada waktu tu beritahu dengan Sayyidina Uthman. Dia kata, ambil balik Abu Zar ni, bawa balik ke Madinah. Maka oleh sebab itu, Sayyidina Uthman pun arahkan Sayyidina Abu Zar patah balik ke Madinah dan nak bagi jawatan besar di Madinah. Bila Abu Zar tahu, Sayyidina Abu Zar pun beritahu pada Sayyidina Uthman, aku tak nak jawatan. Aku tak nak jawatan. Kerana apa? Kerana dia tengok orang berjawatan berubah bila dapat jawatan. Zaman Rasulullah susah begini, tapi bila dapat jawatan dia jadi kaya, berubah. Maka oleh sebab tu Sayyidina Abu Zar tak nak. Dia nak macam mana Rasulullah susah, macam itu juga sahabat. Di Syam, masyarakat Islam kaya pada waktu tu. Ada makanan, tanah subur dan sebagainya. Sayyidina Muawiyah mula membina istana dan sebagainya. Abu Zar tak boleh. Abu Zar dia miskin, hidup dia miskin seperti mana zaman Rasulullah. Dia mesti nak hidup macam Rasulullah. Dia nak sahabat-sahabat macam Rasulullah. Maka dia sentiasa tegur. Bila dapat jawatan, kata Sayyidina Uthman nak bagi jawatan, dia tak nak. Dia akhirnya menolak. Dia kata, aku tak nak. Dan dia minta izin kepada Sayyidina Uthman. Sahabat, kalau nak keluar mana-mana, kena minta izin dengan khalifah. Sebab kena kawal. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, pada waktu tu, ramai sahabat yang syahid. Jadi sahabat duduk Madinah sikit. Kemudian bila perang-perang, sahabat keluar, tinggal sikit. Maka oleh sebab tu khalifah mengawal. Mesti ada sahabat yang kekal duduk di Madinah. Sahabat dia tak boleh sewenang-wenang pergi ke mana-mana. Jadi oleh sebab itu minta izin. Dia nak duduk dekat Badui. Sayyidina Abu Zar ni orang Badui. Dia daripada Bani Ghifar. Dialah yang mengajak Bani Ghifar semua masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia orang yang ajak. Dia obses dengan Nabi. Dia yang ajak. Dia orang pertama. Waktu tu susah. Dia nak masuk Islam pun susah. Dia duduk di Najat, atas Najat lagi pada waktu tu. Kemudian disuruh dia punya saudara dia Unais Al-Ghifari untuk cari Rasulullah SAW. Dia masuk Islam dalam keadaan susah. Maka oleh sebab itulah dia nak bersama Rasulullah dan kekal dalam keadaan itu. Akhirnya dia minta untuk duduk di Rabzah. Dia duduk di Rabzah. Sayyidina Uthman benarkan. Di Rabzah padang pasir, dia je duduk dengan isteri dia, berdua je. Betul Rasulullah beritahu. Rasulullah kata, kau nanti akan hidup seorang diri di tengah padang pasir. Betul. Dia duduk tengah padang pasir seorang-seorang dengan bini dia. Tak ada orang lain. Dia duduk di tengah padang pasir, tak ada orang lain. Dia seorang je dengan bini dia. Dan mati di tengah padang pasir. Betul, dia mati di tengah padang pasir. Jadi oleh sebab tu dia bercakap terus terang ataupun sentiasa nahi mungkar. Dia orangnya. Dan dia orang yang sangat-sangat nak hidup seperti mana Rasulullah SAW. Tapi
Bila dia miskin, duduk tengah padang pasir, makan pun susah, dia pernah menangis. Tengok orang lain makan mewah, dia nangis. Dia tengah berpuasa pada waktu tu, tiba-tiba orang bawa makanan. Duduk di Madinah, dah mewah di Madinah. Sebab banyak negara Islam hantarkan apa? Hantarkan ufti dan duit-duit ke Madinah. Sahabat-sahabat dapat duit. Sahabat dapat duit daripada khalifah, daripada zaman Sayyidina Umar duit. Siapa sahabat duduk di Madinah akan dapat duit. Tapi sahabat tak pernah guna duit tu. Dia bantu orang miskin pula. Sahabat-sahabat tak pernah guna duit walaupun diberi duit. Jadi ketika mana Sayyidina Abu Zar Ghifari makan, tengah nak buka puasa, orang datang bawa makanan banyak. Menangis Sayyidina Abu Zar. Kenapa? Dia kata, zaman aku bersama Nabi dahulu, makanan begitu susah sekali. Kata, ini korang bawa makanan ni macam tak bersyukur, tak nak hidup macam zaman Nabi. Tak nak rasa susah. Dia tinggalkan makanan tersebut. Tengok. Sayyidina Abu Zar ni punyalah nak jadi macam Nabi tu. Jadi oleh sebab tu akhirnya dia pun meninggallah di tengah padang pasir. Tapi sebelum dia meninggal, dia sakit tu. Orang rumah dia menangis, isteri dia menangis. Jadi Abu Zar bercakap, kenapa kau menangis? Setiap orang ni akan mati. Dia kata, setiap orang akan mati, maka jangan menangis. Kata. Isteri dia kata apa? Aku bukan menangis sebab meratapi kematian. Aku menangis sebab kita ni miskin sangat. Kain kapan pun tak ada ni. Kata. Kain kapan pun tak ada. Kemudian Sayyidina Abu Zar pun kata apa? Aku teringat Rasulullah SAW bersabda, nanti engkau akan mati dan sebelum kau mati akan ada orang yang datang untuk memandikan kau. Jadi dia pun katalah, kan? Dia pun kata, suruh isteri dia, pergilah tengok, kok ada orang yang datang pada waktu tu. Jadi isteri dia tunggu kat luar, tapi tak ada orang datang. Dia pun masuk dalam. Lepas tu tak lama selepas tu ada sekumpulan orang datang, yang mana diketuai oleh seorang sahabat. Sahabat tu pun disebabkan dia ada rumah kat situ, kemah kat situ, orang sedang bermusafir. Pada waktu tu musim haji, tak ada orang dah balik dah. Rupanya ada satu lagi kafilah yang nak pergi ziarah Nabi pada waktu tu. Maka dia singgah dekat padang pasir tu. Dia masuk dalam, tengok ada orang sakit. Maka sahabat Nabi tu pun cakap dengan perempuan tu lah, isteri dia, siapa lelaki ni? Dia pergi tengok, rupanya Abu Zar. Siapa sahabat yang pergi tengok tu? Namanya Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Menangis dia. Tengah sakit pada waktu tu. Dan pada waktu tu bersama dengan sahabat tu ada ramai yang ikut sahabat tu. Dia sebab dia tuan guru Abdullah bin Mas'ud, ulama sahabat besar, kibar sahabat. Jadi ada ramai ikut. Jadi pada waktu tu Sayyidina Abu Zar pun kata, inilah dia yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Maksud dia, kalau kau orang melaksanakan nahi mungkar, jangan kau kisah dengan orang yang tak suka kau kalau kau nahi mungkar. Nescaya akan Allah hantar orang juga untuk muliakan kau. Kalau kita buat satu perkara yang baik, nahi mungkar, orang tak suka, orang lagi daripada kita. Tapi kita dekat dengan Allah. Jangan takut, Allah tetap akan muliakan kita. Ini pelajaran yang kita belajar daripada kisah Abu Zar, seorang yang mempertahankan prinsip nahi mungkar. Dia mati, wafat seorang diri, hidup seorang diri tengah padang pasir, tak nak dah dia punya terlibat dengan dengan pemerintahan. Maka oleh sebab itulah Allah tetap muliakan dia, dan wafat dia tetap akan ada orang datang. Jadi dia kata, Sayyidina Abu Zar berkata, inilah dia orang yang aku mengkafankan aku dan menyempurnakan jenazah aku. Tapi dia suruh daripada ramai-ramai itu, siapakah yang tak ada jawatan? Abdullah bin Mas'ud ada jawatan, sahabat ada jawatan. Yang lain ramai itu ada jawatan dalam kerajaan. Maka dia, siapa yang tak ada jawatan dalam kerajaan? Ada seorang daripada Ansar. Dia tak ada jawatan.
maka dialah yang menguruskan jenazah dan tersebut dan mengkafankan dan memandikan sampailah dikebumikan. Kenapa? Sebab Sayyidina Abu Zar tak nak ada orang guna duit kerajaan untuk menguruskannya. Fitnah tu akan berlaku. Dia tak nak guna tu. Sebab apa? Sebab dia nak kekal miskin dan dia juga nak amanah seperti mana Rasulullah SAW duit milik kerajaan tidak boleh digunakan untuk perseorangan. Tengok tu. Luar biasa zaman sahabat. Oleh sebab itulah mereka ni, Islam ni berkembang cukup-cukup kerana wujudnya orang-orang yang sentiasa amar ma'ruf dan nahi munkar. Okay? Jadi Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an telah berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, adakah jihad selain memerangi kaum musyrikin?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah punya para pejuang di muka bumi lebih utama daripada para syuhada." Lebih utama daripada orang yang mati syahid. Mereka hidup diberi rezeki, dimuliakan oleh Allah, dan para malaikat langit menghias syurga untuk mereka. Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Siapakah mereka?" Rasulullah menjawab, "Orang yang memerintahkan kebaikan, melarang kemungkaran, serta suka dan benci kerana Allah. Demi zat yang diriku di dalam kekuasaannya, sesungguhnya seorang hamba dalam bilik di atas bilik-bilik para syuhada, tiap bilik ada 300 pintu dari yakut permata dan zamrud hijau, dan di atas tiap pintu ada nur. Tiap lelaki dari mereka dikahwinkan dengan 300 bidadari yang bermata indah. Bila dia memandang salah seorang dari mereka, bidadari itu berkata, 'Ingatkah di hari itu kamu memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran?' Jika dia menoleh pada bidadari yang lain pun berkata, 'Ingatkah di tempat itu kamu amar ma'ruf dan nahi munkar?' Jadi oleh sebab itulah perkataan tersebut datangnya daripada Abu Zar yang akhirnya menjadi dia punya watak diri dia. Sayyidina Abu Zar tu, dia tak pernah takut pun. Orang tak suka dia ke, dia tak pernah takut. Dia cakap je. Sehingga kan dia bawa diri dia tak nak terlibat dengan pemerintahan. Maka oleh sebab itu dia tinggal seorang diri. Siapa yang nak amar makruf nahi mungkar, siapa yang nak nahi mungkar ni, kan, nak direct ni, maka dia kena sabar. Maka dia kena di atas prinsip. Orang takkan suka. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Berpesan-pesan pada kebenaran, kemudian Allah kata berpesan-pesan pada kesabaran. Kerana mengungkapkan kebenaran pasti kena sabar. Jadi kalau nak belajar tentang amar ma'ruf nahi munkar, belajarlah daripada seorang sahabat namanya Abu Zar Al-Ghifari. Baik. Tersebut dalam khabar bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ni ke hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ni hadis kursi. Bukannya Al-Quran. Tersebut dalam khabar. Kenapa khabar? Sebab ianya belum dia ada 3. Satu namanya sunnah, satu hadis, satu lagi khabar. Tiga-tiga tu maksud dia sama aja. Dalam ilmu hadis, ketiga-tiga tu maksud dia semua yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersebut dalam khabar bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Musa, adakah engkau telah beramal untukku?" Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku telah solat, puasa, bersedekah kerana engkau. Aku telah bersujud dan memujimu. Aku telah membaca kitab dan aku mengingatmu." Allah berfirman, "Hai Musa, adapun solat adalah alasan bagimu, sebab untukmu." Solat tu sebab untuk masuk dalam syurga. Puasa syurga untukmu. Sedekah itu naungan untukmu. Tasbih itu pohon di syurga untukmu. Membaca kitabku juga bidadari dan mahligai untukmu.
bahkan zikir pun adalah nur untukmu. Maka amal yang mana untukku? Kata Musa. Semua tu amalan dia buat, semua dia dapat. Dapat mahligai, dapat bidadari, dapat zamrud, dapat itu semua dia dapat. Tapi mana satu untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Semua yang dia dapat untuk Musa, Nabi Musa, untuk diri dia. Jadi yang mana satu untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Allah bertanya, maka amal yang mana untukku? Kata Musa, ya Tuhanku, tunjukkan aku amal yang kuperbuat untukmu. Allah berkata, hai Musa, adakah engkau telah mencintai waliku dan memusuhi musuhku? Kemudian tahulah Musa alaihissalam bahawa amal yang paling utama ialah mencintai Allah dan membenci pada musuh Allah kerana Allah. Telah berkata Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an, aku bertanya, ya Rasulullah, siapakah syuhada paling mulia di sisi Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa tadi tu nak bagi tahu bahawa kalau cinta Allah maka mesti lebihkan Allah. Jadi kena amar ma'ruf nahi munkar. Semua yang Nabi Musa buat itu amar ma'ruf, melakukan kebaikan. Tapi kalau cinta Allah, mestilah melakukan kebaikan tersebut. Bukti bahawa kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Abu Ubaidah Jarrah salah seorang daripada 10 orang yang dijamin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Ubaidah ni dia punya panggilan ataupun dia punya laqab dia tu ialah Aminul Ummah. Amin al-Ummah, iaitu umat yang paling paling jujur, paling amanah. Aminul Ummah. Wafatnya di Jordan. Pergi Jordan, biasanya kalau pergi Jordan akan pergi ziarah Nabi Syuaib dengan Abu Ubaidah Jarrah. Itulah. Tapi kalau pergi Mu'tah, dia ziarahlah makam Abdullah bin Rawaha, Zaid bin Sabit dan sebagainya. Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawaha dengan Sayyidina Ja'far At-Tayyar. 3 orang tu kalau pergi Mu'tah. Tapi kalau pergi ke Amman saja, biasanya dia akan pergi ke ziarah Abu Ubaidah, lepas itu ziarah dengan Nabi Allah Syuaib. Baik. Kerana apa dia wafat? Dia wafat kerana amwas, taun, penyakit taun yang berlaku pada waktu tu. Dan pada waktu tu kan orang patah balik. Sayyidina Khalid pada waktu tu, dia kan daripada perang Mu'tah, nak pergi hantar bantu pada waktu tu, sepatutnya dia kena pergi sampai ke kawasan Abu Ubaidah Jarrah. Tapi Khalid Al-Walid ni patah balik. Dan ramai tentera tu tak pergi tempat taun. Jadi taun, penyakit ni dia tidak boleh berjangkit. Dalam hadis kata bahawa tak ada penyakit yang berjangkit melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para sahabat pada waktu tu patah balik. Patah balik. Maka orang pun katalah, kau lari daripada takdir Allah. Maka dijawab, apa jawabnya? Kami lari daripada takdir Allah, pergi ke takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kena namanya taun al-amwas. Ramailah sahabat-sahabat yang syahid dekat kawasan Abu Ubaidah Jarrah tu. Ada beberapa lagi makam sahabat yang lain yang terkena dengan penyakit taun al-amwas, taun yang mematikan. Baik, kita pergi laluan azan dulu, insya-Allah. Nanti kita sambung sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an, aku bertanya, ya Rasulullah, siapakah syuhada yang paling mulia di sisi Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lelaki yang pergi kepada raja yang zalim
lalu menyuruhnya berbuat kebaikan dan melarangnya dari kemungkaran. Kemudian raja itu membunuhnya. Jika dia tidak mati, maka qalam tidak kering mencatatkan setelah itu sepanjang hidupnya. Maksud dia, raja tu zalim, bunuh orang ke, kan, dan sebagainya. Dia pergi jumpa raja tu, suruh buat baik dan juga mencegah kemungkaran kepada raja tu. Dan orang tu mati, kena bunuh oleh raja tersebut. Maka kalau dia mati, pahala dia tu, kalam yang menulis kebaikan dia tak henti-henti. Tapi itulah dia. Dia kena fikir banyak kali. Kalau dia seorang aja, hidup seorang, tak ada kahwin, tak ada anak, okey lah, kan? Ni ada anak, biasanya yang menyebabkan seseorang tu tak mampu buat, bila fikirkan keluarga dia, lepas ni siapa nak tanggung, isteri dia lagi dan sebagainya. Tapi disebabkan dia pergi tu, maka oleh sebab tu dia dibunuh, anak dia jadi yatim, kemudian isteri dia jadi janda. Maka oleh sebab itulah Allah mengatakan bahawa Rasulullah beritahu bahawa dia itu adalah ketua syuhada ataupun yang lebih baik daripada syuhada. Hasan al-Basri berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, syuhada umatku paling utama adalah lelaki yang menghadap pemimpin zalim, memerintahkan kebaikan dan melarangnya dari kemungkaran hingga pemimpin itu membunuhnya. Itulah seorang syahid, tempat di syurga antara Hamzah dan Ja'far. Sayyidina Ja'far dengan Sayyidina Hamzah. Baik, kita akan sambung balik pelajaran kita pada minggu hadapan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.